Okey, hari ni aku nak tunjuk cara-cara buat gula raja berakak menggunakan buah haga dah. Mari. Okey, daging ni lebih kurang 25 kilo daging apa guna. Lepas tu kita bubuh air dia. Air ni kita kena bubuh paras-paras daging saja. Jangan terlalu banyak air dah. Okey, seterusnya kita masukkan sate sebanyak 2 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita kena sediakan bawang sebanyak 2 kilo. Untuk 25 kilo daging kita pakai 2 kilo bawang. Bawang merah dah. Jadi hari ni bawang ni buat sebanyak 50 kilo daging. Jadi kita buat 2 kawah. Sebab nak buat 1 kawah dia tu tidak muat dengan kawah ni. Jadi kita letak 2 kilo 2 kilo. Okay, kemudian untuk 50 kilo daging kita pakai setengah kilo bawang putih. Jadi bawang separuh-separuh lah. Sebab kita buat asin 2 kawah 25 dah. Jadi gitu. Okey, seterusnya kita masukkan rempah cak jam. Bawang guna rempah cak jam sebanyak 1,5 kilo dah. Jadi kita bubuh separuh-separuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni separuh, ni pun separuh. Bismillah. Okey, kemudian ni repah kotuk dia. Repah kotuk cak jam dia bagi 2 dah. Jadi kita buat separuh ni. Bismillah. Dan ni pun separuh juga. Bubuh ni kita boleh kacau dulu sehingga dia sebati. Okey, cara kacau dia ni kita kena seluk ke tepi gini. Dan akak ke atas gitu dah. Seluk ke tepi, akak ke atas gitu. Dan kita tolak gitu, kita seluk ke tepi gini. Jangan kacau ke atas gini. Cara kucah gula kawah kalau kacau ke atas gini dia salah dah. Kita kena tolak ke tepi gini. Ke tepi gitu. Barulah dia mudah kita nak kucah dia. Kita tolak, kita buat lain gitu, kita tolak pula gini. Kita tolak ke tepi gini, akak. Kita tolak gini. Gitu cara dia. Okey. Dan kita kena lilit lah. Pusing-pusing gitu. Okey, kemudian kita sediakan ni sekerek ataupun gula Melaka sebanyak 10 keping. Jadi 1 kawah kita bubuh 5 keping dan juga satu lagi 5 keping. Dah. Okey, kemudian kita masukkan gula pula. Kalau tidak bubuh gula, awak tidak terlalu kelantang untuk saya. Itu bubuh gula agak setara tu, dan ni pun agak setara tu juga. Tak apa, tak suruh using, jangan tak manis pun dengan air. Tak using. Dia manis sedia-sedia molek. Okey, untuk gula kali ni kita special sikit. Kita menggunakan buah haga. Buah haga ni kita dia dah siap celor dia. Kita bubuh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masa kita bubuh haga ni pastikan daging kita ni sudah nak hampir-hampir nak masuk lah. Jangan bubuh awal. Kalau kita bubuh awal buah haga ni dia akan jadi hancur dah. Ni daging bawang ni lebih kurang dalam 15 ke 20 minit lagi akan masuk. Jadi kita bubuh masa ni lah buah haga. Okey, untuk last kali apabila daging dah melepuk dah, kita masukkan garam dah. Garam kita perasa pastikan guna garam buku dah, garam kasar gini. Jadi kita bubuh sebanyak 4 genggam dah. Untuk 25 kilo ni kita pakai 4 genggam garam. Okey, untuk last kali kita masukkan sate 2 kilo lagi dah untuk last. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kucar dia. Okey, jadi last kali apabila gula masuk ni dia pecah minyak bakar dah atas ni. Jadi inilah hasil gula kita. Gula kawah sebanyak 2 kawah sebanyak 50 kilo.
Ni abe meja dia. Besar. Allah. Tengok. Oh, dari apa ni? Tahu kepala kan tu. Jelajah Hari Nenas Train to Dabung. Amai! Untuk pengetahuan semua, kali ni Abu memasak di tepi sungai Pahit Resort Dabung. Dan untuk video kali ni Abu berkolaborasi dengan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Dan kali ni Abu ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasihlah kepada Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia atas peluang berkolaborasi yang sangat bermakna ini. Program Jelajah Hari Nenas Train to Dabung 2025 bukan sahaja memeriahkan suasana di Sungai Pahit Resort, tetapi juga mengeratkan hubungan komuniti melalui masakan tradisi seperti kari ikan sungai dan juga gulai kawah buah ara. Istimewanya dalam masakan kari ikan kali ni, Abu menggunakan buah nanas MD2 yang terkenal dengan rasa manis dia dan juga kualiti premium, menambahkan lagi keistimewaan rasa kepada hidangan ABW. Terima kasih kepada Lembaga Nanas kerana terus menyokong usaha memutabakkan industri nanas dan warisan kulinari tempatan kita. Dan harapan ABW untuk kali ini, semoga program seperti ini terus menjadi platform untuk memperkenalkan keunikan rasa tempatan, khususnya produk berkualiti seperti nanas MD2, sambil membawa manfaat kepada masyarakat setempat dan memacu industri agro pelancongan negara ke tahap yang lebih tinggi. Itu saja untuk video Abu kali ini. Abu harap video kali ini bermanfaat dan juga jangan lupa jom ke Hari Nenas Malaysia 27 Jun 2025 di Plaza Angsana Johor Bahru. Habis kita orang daripada Johor kan? Baik. Daripada Johor ni pinggir kedua apa? Tinggal kedua dah. Jadi orang Johor pun boleh makan gula apa dah. Tak ada manis kan? Tak ada rasa manis lah. Tak ada. Baiklah, aku mana rasa gula? Oh, memang terbaik lah. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Oh, tengok leci dah, ingat leci. Leci makin nambah dah ni, makin nambah. Makin nambah dah ni. Oh, nambah nasi tak nambah tapi gula kita nambah. Gula. Tak weh. Tak apa. Acapuan. 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 Acap. Adik gue ni dah kahwin